Duit kita simpan elok dalam bank. Tapi kenapa makin lama makin rasa tak cukup? Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Bank memang selamat daripada kecurian. Tapi inflasi senyap-senyap curi nilai duit kita. Harga barang naik, nilai duit jatuh. RM10,000 hari ini tak sama nilainya 5 atau 10 tahun akan datang. Simpan lama-lama, kuasa beli makin susut. Sebab tu, mentor saya Tuan Haji Zulkifli Shafie selalu pesan, jangan simpan semua dalam duit. Tukar sebahagian kepada aset lindung inflasi seperti emas. Inflasi tak tunggu kita bersedia. Lambat mula, lebih banyak nilai yang hilang. Tak perlu tunggu banyak. Mula kecil, mula sekarang. Yang penting, ambil tindakan. Duit selamat di bank. Masa depan lebih selamat bila ada perancangan. Kita pilih tunggu atau mula hari ini. Okey, baik tuan-puan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold boleh sahaja rujuk pin video saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai jumpa anda di next video.